Dan hadis Nabi kata apa? Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil halqi wal mali falyanzur ila man huwa asfala min. Apabila seseorang itu melihat, iza nazara ila man fuddila alaihi, kepada orang yang Tuhan beri kelebihan dari segi wajah dia, kecantikan fizikal dia, serta harta benda dia dan sebagainya, nak buat macam mana? Pandang orang bawah daripada engkau. Ya. Kita tengok, oh ada orang handsome gitu. Kita tengok ada yang gelap langsung, nampak gigi dia. Itu jalan nampak ke mata. Tu ada tengok kepala macam bawah kanah. Kalau orang Katranil tu tengok hitam gelap, mata kepala macam bawah kanah. Segi fizikal. Contohnya tengok orang ada lagi bawah. Kan? Kalau harta benda pula, orang tu kaya. Kita tengok orang bawah. Kalau pergi ke India kan, ada sampai cucu tu duduk bawah jambatan. Tok arwah Ustaz tahu cerita lah. Ya. Dia ambil nyampak playwood lebih kurang teman-teman. Sampai cucu duduk situ. Kita kalau sewa pun rumah, oh sedap ada aircon dan ada kipas, ada syukur. Oh kipas tak ada, buanglah aircon. Aircon perfect, oh yang paling sejuk. Oh masuk motor peti air pun tahu. Macam perangai manusia ni, kalau layan nafsu dia, tak dan sudah dia cium liang lahat.